Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Tersambung di surat 5. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula. Situ kan? Tanda dah masing-masing tu. Dan tiada nampak dan tiada dibenar. Yang ni tiada terima. Tiada diterima pada akal kita. Apa dia? Tiada dibenar pula, tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tumpanan. Sesuatu yang tumpanan. Apa yang tumpanan? Yang tumpanan tu dhabitnya yang jadi tempat tumpang. Tu. Yang tumpanan ni yang jadi tempat tumpang. Siapa dia tempat tumpang? Tuhan tu lah. Tiada dibenar, tiada nampak dan tiada dibenar pada akal bahawa ada sesuatu yang tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Yang ni tak boleh terima pada akal kita tempat menumpang itu. Yang tumpanan, yang ni tempat tumpanan bagi tiap-tiap yang lain, melainkan yang kita boleh terimanya, melainkan zat. Melainkan zat, yang ni zat Allah lah. Melainkan zat yang apabila difikir padanya pada zat, melainkan difikir padanya pada zat Allah tu, nyatalah, teranglah, bersepakai ia zat Allah. Apa bersepakai? Bersifat. Bersepakai ni makna bersifat. Dia terjemah daripada Arab, mutalabbisan. Tu talabbus ni makna bersepakai. Jadi mutalabbisan, yang bersepakai, yakni yang bersifat ia zat Allah. Faham tak tu? Tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Tak boleh terima akal dia ni jadi tempat tumpang bagi sesuatu yang lain, melainkan mestilah zat, satu zat yang apabila difikirkan padanya pada itu zat, nyatalah, teranglah, bersepakai ia zat. Apa bersepakai? Bersifat. Wakah lu situ. Artinya arti apa? Artinya erti tiada nampak. Artinya erti melainkan. Dia nak huraikan tadi tu. Artinya tu erti melainkan zat yang apabila difikirkan padanya nyatalah bersepakai tu. Artinya melainkan zat yang bersepakai, yakni yang bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat
yang lagi akan datang sebut sembilan sifat. Lagu mana weh? Faham tak tu? Nampak macam nak faham, macam tak faham. Ini separuh-separuh ni. Yang ni maksud dia apa dia? Cakap mudahnya, tidak nampak pada akal kita, tak boleh terima pada akal kita, satu zat ini dia jadi tempat tupang. Ni kita hukum siapa dia tempat tupang? Allah. Kenapa kita kata Allah tempat tupang? Kerana Allah itu Tuhan. Tuhan ni tumpangan bagi sekalian makhluk. Tumpangan, tempat tumpang bagi sekalian makhluk. Jadi akal kita tak boleh terima kata Allah ni, Tuhan ini jadi tempat tumpangan bagi segala makhluk, melainkan apabila kita fikir pada zat tu, zat itu mesti bersepakai dengan 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Sifat apa tu? Sifat iftikar. Hak dulu sebut dah sebelah. Sifat istighna. Yang kedua sifat iftikar. Dan ada ia 9 sifat. Dan ada ia ni nak tafsir kata bersepakai tu. Ada ia tu, padanya tu. Tu nak tafsir kata bersepakai tu. Dan ada ia 9 sifat padanya, pada zat itu. Satu. Dan maha suci. Dan maha suci. Apa maha suci? Maha bersih. Maha ni benda? Maha. Kalimah maha ni apa dia? Dia panggil sifatun mubalaghatun, sifat mubalaghah. Sirah. Kan sifat ni? Sirah mubalaghah. Yang ni bersangatan suci. Kalau maha suci, bersangatan suci. Sini lah dia panggil istihalah. Maha suci ni makna istihalah. Maha suci daripada lawan-lawannya, lawan-lawan daripada 9 sifat. Nampak dah tu? Nampak benda sekarang ni kita hukum Allah itu Tuhan. Kita pergi semula lah. Pergi dekat Allah Tuhan. Allah ni Tuhan. Tuhan tu apa dia? Tumpangan. Tumpangan bagi segala makhluk. Tumpangan bagi segala makhluk. Tuhan. Tumpangan bagi segala makhluk. Semua makhluk bertumpu menumpang dia. Maka tak boleh terima segala makhluk ni menumpang melainkan hak minggu lepas kita cara satu. Apa dia? Terkaya. Terkaya daripada suatu. Daripada sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terkaya daripada sesuatu. Sesuatu apa sekali. Maka akal tak boleh terima mesti ada sebelah sifat. Melainkan 11 sifat. Kita tulis gini senang. 11 sifat. Sifat benda? Sifat wajib. Ternafi 11 sifat mustahil. Anu tu tulis sabit senang. Ni sabit 11 sifat wajib.
Satu harus. Tak boleh terima akal terkayanya zat itu daripada sesuatu melainkan sabit sebelah sifat wajib dan ternafi sebelah sifat mustahil lawan bagi wajib, dan satu yang harus. Berapa sini? 20? Oi. 23. 23 situ. Jadi mana ni pula yang kedua? Tak boleh terima tidak dibenar pada akal. Tuhan Allah itu jadi tumpangan. Satu tumpangan jadi tempat tumpang, melainkan mesti bersifat dengan 9 sifat. Mesti 9 sifat. Sifat benda? Sifat wajib. Mesti 9 sifat wajib. Dan ternafi. Tak ada istihalah maha suci. Ternafi ni maha suci lah. Maha suci. 9 sifat mustahil. Baik. Lepas tu? Betul tak tu? 9 18. Jadi sini 18 23. Jadi 41. Ni tu je kitab Baqarah nak kabarnya. Tapi bahasa dia masya-Allah. Bahasa dia Pak Da'i susung tu. Tu je nak kabarnya. Tak boleh terima akal Allah tu jadi tempat tupang melainkan ni. Tak tulis tu deh. Terkaya. Ni nombor 2 tak tulis. Berhajat kepadanya Ta'ala segala sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena bilang rumah dia tu. Melainkan mesti 9 sifat wajib. Mesti ternafi atau maha suci 9 sifat mustahil. Situ. Itulah. Mudah je nak kabarnya. Baik. Tu pandang tu sendiri dah dipanggil berhajat, iftiqaru ilaih. Tu. Baik. Maka bagi maka diketahui. Apa diketahui? Dipaham. Maka diketahui, yakni difaham daripada cakapan itu. Cakapan mana? Sudah. Maka diketahui daripada cakapan itu. Cakapan mana? Itu tu. Dhabit situ tumpanan yang terkaya. Itu tumpanan yang terkaya. Maka diketahui daripada cakapan itu, yakni tumpanan yang terkaya itu, bahawa terkaya itu, apa terkaya? Tak berhajat, tidak bertumpu, tidak berkait dengan apa-apa sekalipun tu. Bahawa terkaya itu kelakuan. Apa kelakuan? Sifat bagi itu tumpanan. Satu kelakuan, satu sifat
bagi itu tumpanan. Apa itu tumpanan tu? Kena siapa tepat tumpan tu? Zat Allah Ta'ala. Itu tumpanan, yakni zat Allah Ta'ala. Fahamlah kita daripada cakapan tu bahawa terkaya tu kelakuan bagi itu tumpanan. Apa kelakuan? Sifat dia dah. Sifat tumpanan ni, sifat tepat orang tumpan ni, dia mesti terkaya. Terkaya itulah kelakuan dia. Kelakuan tepat orang nak tumpan tu, dia tu terkaya. Itu nak faham daripada cakapan. Dan bersatulah tumpanan. Dan bersatulah tumpanan dan yang terkaya itu. Apa maksud sini? Dan bersatulah, yakni bersatulah makna. Bersatulah, yakni bersatulah makna tumpanan dan yang terkaya itu. Yang ni bila sebut tumpang, tentu dia kena terkaya. Bila dia tu terkaya, dia tidak menumpang. Orang pula tumpang dia. Tu. Dia bersatulah makna tumpanan dan yang terkaya itu. Satu makna. Baik. Dan tiada membenar akal. Apa tiada membenar? Tidak terima akal. Tiada membenar, yang ni tiada terima akal. Tak terima apa dia? Bahawa ada tumpanan bagi tiap-tiap lain yang tersebut itu. Tak boleh terima akal. Bahawa ada tumpanan bagi tiap-tiap yang lain. Ini dia tu jadi tempat menumpang bagi tiap-tiap yang lain tu. Tiap-tiap yang lain yang tersebut itu mana? Melainkan yang akal boleh terimanya satu zat jua. Mestilah dia tu satu zat jua. Apa satu zat jua? Satu sifat jua. Satu sifat. Satu zat jua. Satu zat saja. Nampak dah tu? Tak boleh terimalah akal kita, tak boleh percaya akal kita, dia ni jadi tempat tumpang bagi segala makhluk, melainkan dia tu mesti satu zat jua. Satu je. Barulah dia layak jadi tumpanan, tempat bertumpu bagi segala makhluk. Itu maksud dia situ. Kalau dua, tiga, adakah segala makhluk bertumpu ke dia? Tak, dia akan berbelah bahagi. Ni tuju kan ni, ni tuju kan ni tuju kan ni. Jadi dia mesti satu zat jua. Tiada yang lain. Tak ada lain lah. Faham tak? Tiada yang lain. Tak ada lain lah. Tak ada satu, dua, tiga, tak ada. Dia satu je. Mana? Satu zat. Baik, 9 sifat wajib tu apa dia? Tak bilang tadi tu. 9 sifat yang wajib tadi tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sekali lagi. Wahdaniyah. Masuk 9 tu lah. Tak ingat bilang tadi. Baik. Kerana sini payah sikit ni. Rajak lalu ni. Dah tadi tak payah dah ni payah gini. Kerana apa? Kerana ni elak pada tiada yang lain tu. Akal kita tak boleh terima dia ni, zat ni jadi tumpanan bagi tiap-tiap yang lain daripadanya. Yang ni tumpanan bagi makhluk tu, melainkan satu zat jua. Tidak yang lainnya. Tiada yang lain. Mana? Tiada dua, tiga. Bapa kata tiada dua, tiga tu? Kerana jikalau berbilang-bilang, takdir. Jikalau berbilang-bilang, berapa berbilang-bilang? Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurang 2. Jikalau berbilang-bilang, nescaya jawabnya
adalah yang lebih dari satu itu. Ni payah. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Yang ni zat yang lebih daripada satu tu. Zat siapa? Lebih daripada satu. Sudah. Kalau berbilang-bilang, sekurang-kurangnya dua. Allah satu, Tuhan satu lagi. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Yang kedua tu lah, zat yang lebih daripada satu itu setengah, yang ni setengah bahagian daripada yang lain yang menumpang. Setengah daripada yang lain yang menumpang. Apa menumpang? Yang berhajat. Faham tak? Ada dua Tuhan, berbilang-bilang, sekurang-kurangnya dua. Dua. Ayah mengaji ni. Ni Tuhan satu. Ini Tuhan dua. Tuhan dua. Dia kata, kalau berbilang-bilang, nescaya, kata betul? Yang lebih itu, yang lebih daripada satu itu, ni setengah bahagian daripada yang lain yang menumpang. Tentulah dia ni jadi orang yang menumpang. Yang menumpang. Apa yang menumpang? Yang berhajat. Tulislah senang. Yang berhajat. Dia akan jadi kau tu. Yang menumpang mana yang berhajat. Satu. Sebab bila ada dua, ia akan jadi berhajat salah satu. Ada zat yang lebih, dia boleh jadi berhajat. Hajat siapa? Hajat kau ni. Kan kita belajar daur tasasu kan ni. Daur. Kalau kata hak ni Tuhan, hak ni Tuhan juga, tak boleh lari daripada berhajat ataupun terkaya. Kalau kata hak ni terkaya, tentu hak ni berhajat. Nampak dah tu? Tak kata terkaya sama terkaya. Kalau hak ni terkaya, tentu hak ni yang berhajat. Hajat siapa? Hajat kau ni. Contohnya, tak segi jauh, pakai dua sudah. Maka jikalau adalah yang lebih itu, yakni yang lebih daripada asal, yang lebih itu, yakni lebih daripada satu tu, zat yang lebih itu, yakni yang lebih daripada satu yang asal tu, tumpanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Tumpanan yang ni jadi tempat tumpang bagi tiap-tiap yang lain juga. Kalau kata dia ni terkaya pula dah, kawan ni terkaya pun dia juga terkaya. Kalau dia tu terkaya, jikalau adalah yang lebih itu tumpanan jadi tempat tumpang bagi tiap-tiap yang lain juga, nescaya jawabnya adalah yang satu itu. Mana yang satu itu? Ni adalah yang satu itu, yakni Tuhan yang asal tu. Rujuk situ senang. Tuhan yang satu itu, yang satu itu yakni Tuhan yang asal. Yang asal tu. Baik. Daripada yang lain, daripada yang lain yang menumpang. Kalau begitu, hak ni pula jadi menumpang. Apa menumpang? Yang berhajat.
jadi kok tu. Kalau kata ada dua Tuhan. Kalau hak ni terkaya, hak ni akan berhajat. Kalau hak ni terkaya, hak ni jadi yang berhajat. Dia akan jadi gitu. Nampak tak? Hak tu je nak khabar sebenarnya. Habis payah kita ni. Kena bangun pula main awak ni. Dia kata nescaya adalah yang satu itu, yang ni Tuhan yang asal tu, daripada yang ni termasuk daripada yang lain yang menumpang. Bila begitu, maka tiadalah ia yang satu yang asal tu. Rujuk situ. Tiadalah ia yang asal terkaya pula. Tentulah tak terkaya pula dah lah. Bila tidak terkaya berhajat lah. Kerana jikalau terkaya yang asal, rujuk situ. Jikalau terkaya yang asal, nescaya berhimpun padanya pada yang asal tu, terkaya dan menumpang. Itulah awak. Kalau dia terkaya pun dia, menumpang pun dia, berhimpun tak? Dia akan jadi gitulah. Dan iaitu berhimpun, terkaya dan menumpang tu pada satu zat tadi. Zat yang pertama tu lah mustahil, perkara yang akal tak terima sama sekali, mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana berhimpun padanya pada yang asal dua yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan. Patut bahasa kelabu pun. Katuk lapu cerah. Kalau kita payah gelak pula. Benok awak ni. Kau payah ngaji. Cerah baru cerah. La ilaha illallah. Yang katuk lapu. Awak ni pula juru. Tak ada suara habuk kata gelak. Ya Allah. Saya duk perasan mata saya kelabu. Saya pun kata kau rasa kelabu mata kali. Ni cerah tak apa dah, cerah kita tak cerah otak pun tak apa dah, cerah kita. Cerah mata tak apa dah. Tak perasan ni. Baik. Mana dia tadi? Kerana berhimpun padanya pada yang asal dua yang berlawanan, dan ada padanya pada apa? Pada yang asal tu ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Diri yang asal. Payah kita ni. Dan ada padanya pada ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri sesuatu tu. Sini ni kalau tengok dobik ni, dan ada padanya pada berhimpun. Rujuk situ. Bukan pada diri. Dan ada padanya pada berhimpun. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri sesuatu. Kalau kata berhimpun, tak adalah sesuatu daripada dirinya, diri sesuatu. Apa maksud? Pada berhimpun, bila sebut berhimpun ni apa dia? Ad-diddani la yajtami'ani wa la yantafi'ani. Baik, dua perkara yang berhimpun ni ada tak ada? Tak ada. Itu maksudnya ketiadaan sesuatu daripada dirinya, diri sesuatu. Jadi benda tu tak ada. Nampak tak? Lagu mana? Faham tak? Dan ada padanya pada berhimpun. Mana?
terkaya pun terkaya, berhajat pun berhajat. Ketiadaan sesuatu, tak ada lah sesuatu daripada dirinya diri sesuatu tu. Tak ada lah diri sesuatu, diri benda tu tak ada. Benda apa? Ada pun ada, tak ada pun tak ada. Benda apa saya sebut? Ada tak ada benda tu? Tak ada. Jadi kalau Tuhan lagu tu, Tuhan pun tak ada. Tak ada Tuhan, bukan Tuhan lagu tu. Tu maksud dia. Allahu Akbar. Nak khabar benda. Dia nak khabar benda makhluk, bukan cara makhluk ni. Nak khabar benda tu tak ada. Kalau beripun dua yang berlawanan pada benda tula tu, benda tu tak ada. Benda apa hak beripun dua berlawanan? Tak ada. Panjang pun panjang, pendek pun pendek. Nak tahu apa? Benda apa tu? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh benda tu ada, tak ada. Nak khabar hak tu sebenarnya. Suka mengaji dia. Baru tahu. Bila cerah lapar tu baru nak cerah sikit. Situ dua yang berlawanan tu. Ada padanya pada berhimpun dua yang berlawanan tu. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya diri sesuatu. Tak ada lah diri sesuatu benda tu. Payah nak rujuk kitab pada ni. Pada tak tulis ni. Dia ngajar tak nulis. Macam mana Tok Guru boleh faham? Kita tulis lagi. Lukis lagi tak? Payah nampak. Dia ngajar di rumah mana ada whiteboard. Dah buat ngerti juga. Payah faham. Payah. Ikhlas Tok Guru padang lah. Ada. Mana kalau ada orang mengajar Baqarah ni kita boleh dengar. Tengok setara mana. Ada. Setara mana boleh tengok ah. Ada. Payah kita ni. Baik. Ni nak khabar benda ni. Nak khabarnya akal tak boleh terima satu zat yang jadi tumpanang bagi segala makhluk melainkan mesti zat tu satu. Tu je nak khabarnya. Bapa? Satu. Tidak yang lain. Mana tidak boleh ada yang lain daripada satu tu. Dah kalau ada dua, tiga lagu mana? Ni jadi natijah dia lagu tu. Kalau kata ada dua zat. Hak pertama kita hukum dah terkaya. Tentu hak kedua ni berhajat pada yang terkaya tadi. Dah takdir pula. Kalaulah hak kedua ni dia tu terkaya, bukan berhajat, terkaya. Bermakna hak pertama pula jadi berhajat. Lepas tu hukum pula. Kalau begitu hak pertama ni terkaya pun terkaya, berhajat pun berhajat. Apa benda? Benda tu mustahil. Bila mustahil benda tu ada tak ada? Tak ada. Jadi Tuhan pun tak ada. Bila hak ni mustahil, hak di sana pun mustahil juga. Maka tak ada Tuhan. Tak lagi. Sebab mesti kena ada tu. Ada Tuhan. Gitu. Tu je nak cerita ni. Faham dah. Nak rojak semula tak boleh dah tu. Faham dah tu. Faham sangat dah tu. Nak khabar semula hak isi tu. Nak koyok kan nak isi. Tentu dah kita makan dah pisang dah tu. Orang pun beri hak kulit pula. Orang koyok pula. Tak kerti lah nak koyok. Aku pun makan hak orang koyok dah. Nak tulis koyok dah lihat lah. Tu. Boleh. Tu pada nak kena. Pada tu. Demikianlah. Apa demikianlah. Begitulah. Yang lebih daripada satu itu. Mana apa? Kalau lebih pada satu pun lagu tu jugalah demikian weh. Ni kira dua. Kalau tiga lagu tu tak? Lagu tu juga. Kalau empat lebih lagi.
Oh ni hajat kau ni, hak ni terkaya, hak ni hajat ni terkaya lah. Ada hajat pun hajat, terkaya pun terkaya. Oh, mustahil. Nah, kaedah ad-diddani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tak boleh berhimpun kedua. Wala yantafi'ani, tak boleh ternafi keduanya. Gitu. Habis itu. Apa kesimpulan dia? Cari kesimpulan adalah kesimpulan dia, Tuhan itu mesti ada dua sifat. Nak jadi Tuhan mesti kena ada dua sifat. Siapa-siapa yang nak jadi Tuhan mesti kena dua. Ada dua ni boleh jadi Tuhan. Boleh declare lah. Yang pertama dia tu mesti terkaya daripada segala sesuatu. Yang kedua, mestilah segala benda itu berhajat hanya kepada dia sahaja, tanpa ada belah bahagi. Barulah dia tu boleh jadi Tuhan. Dia mesti terkaya daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu mesti berhajat kepada dia sahaja. Dan akal tak boleh terima dia itu terkaya daripada segala sesuatu, melainkan mesti kena ada berapa tu? 23 perkara. Mana? Mesti sabit sebelah sifatnya wajib, mesti ternafi atau maha suci sebelah sifat yang mustahil, dan mestilah haruh satu. Mana? Buat tak wajib, meninggal pun tak wajib. Dan akal tak boleh terima segala makhluk ini mesti berhajat kepada dia satu saja, melainkan dia tu mesti sabit 9 sifat yang wajib, dan ternafi atau maha suci daripada 9 sifat yang mustahil. Barulah sah kita penama, kita i'tiqad dia tu Tuhan kita. Siapa dia? Allah. Barulah puas hati kita jawab dalam kubur, Allahu Rabbi. Baru puas hati. Baru tak jadi taklid. Orang kata Tuhan, Allah tu Tuhan, kita kata Allah tu Tuhan. Kok mana mu berani kata Allah Tuhan? Tak boleh jawab. Tak berani jawab. Tu berat. Kena ejah biar boleh jawab, kata Allah tu Tuhan tu kok mana jalan. Biar lagu tu. Nampak dah? Maka pergi lah soal orang tu. Boleh lah tu. Boleh pergi soal lah tu. Kalau ada gemulah Pak Zali ni, selalu dah. Kita tak suruh dia pergi tanya. Ni kalau suruh lagu ni, pergi selalu esok. Naik motor pun nyeng-nyeng pergi cari lalu. Kalau gemulah ni ada. Dia cari ustaz-ustaz nak mengajar. Dia pergi tekan tu ustaz-ustaz nak mengajar. Datuk tu gak. Allah. Dia pergi tekan orang habis. Walau kedai jatang dia pergi tanya. Orang duduk sambang-sambang. Dia gepek tanya. Mula. Dan dia berangguk tanya. Dia tanya. Dia ada alat senjata. Berok tikam orang tu gak. Senyak tak boleh jawab kawan. Kalau di apa nama, di masjid terapung ada gak seorang hak jenis soal ada gak dia tikau orang juga tu. Jenis tikau orang. Siapa? Ayah orang. Tu tidak tikang, dia rangah tu. Ayah orang masuk tu dia rangah. Dia tidak tikang. Ni tikang mati. Hak tu rangah ni kuncah habis orang. Bojeng habis kuncah, kena sikat rambut mula. Tu tak lagi hak tu. Hak tu tupu kerih. Tak boleh kerih tupu. Glacier tu blunk masuk kat tu. Tak tembuh. Kalau Gemulah Pak Zali tembuh masuk gak. Dia otak terus. Ada di sejid terapang dekat seorang. Tak mari ngajar apa di surah dia. Pakai ni tak mari tu. Tanya dah ustaz hak ngajar tu mari dah. Dak dah dia. Betul dah. Nya kita tekan tu. Dia mari belajar kat kita tekan orang. Tak mari. Marah orang kampung dia. Tak mari ustaz apa. Kacau sungguh. Baik, jadi jangan tekanlah kita saja tu. Tapi kalau nak tekan sungguh boleh kau. Kita tanya dekat live TikTok. Kenapa duk mengajar sangat, pak masuk tanya. Tak jawab.
Lah kita tanya orang tak jawab. Pasal dia kenal, dia tengok profil kot, tahu lah. Baik. Nah, habis itu. Tak mau cara tu tutup kes dah tu. Kalau nak soal lah weh. Nak cerita hak lain pula ni. Ada soalan tak situ? Habis dah tu nak ceritanya Allah itu Tuhan. Sebab apa kata Tuhan? Kerana dia itu ada bersifat dengan istighna dan iftikaru ilaih. Tu je. Kita mengakui Allah tu Tuhan kita kenapa? Kerana dia itu jadi tempat tupang bagi segala makhluk. Tarikh Tuhan tu sendiri dah. Tumpangan, tempat tumpang bagi segala makhluk. Tak mungkin makhluk boleh tumpang, melainkan dia tu mesti terkaya daripada segala sesuatu. Istighna an kulli ma siwah. Dan iftikaru ilaihi kullu ma adahu. Berhajat kepada dia oleh tiap-tiap yang lain daripada diri dia. Hatulah. Jadi kita duk mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Allah Ta'ala je Tuhan. Bapa kata Allah saja Tuhan. Ni kita duk mengaji. Kerana dia istighna dan iftikaru ilaih. Tu baru puas hati mulut kata asyhadu an la ilaha illallah. Tangan coking naik tahiyat. Mulut, tangan, anggota, hati pula kata Allah Ta'ala jua Tuhan. Serta dengan reti. Sebab apa kata Allah je Tuhan. Jadi melengkapi tiga. Sebab tu bila kita baca at-tahiyyat tu kan, bila asyhadu an la ilaha illallah tu, mulut masuk ke telinga, turun ke hati, disambung ni, naik kau ni. Dia sekali dah, mari kau ni naik ke atas. Biasa gitu. Tapi hak lala tu seduk kira hanyut tengah semayang tu. Asyhadu siap seminggu dah baru perasan. Bila baca asyhadu? Orang bersalang dah baru sedar. Tak adil. Dia nak beri selarah ni. Daripada mulut turun ke hati, turun ke anggota tangan. Dia sekaligus tu. Mulut baca, hati ingat, tangan tunjuk. Iqraru bil lisan, tasdiq fi qalbi, a'malul jawarih. Tiga tu. Faham tak? Iqrar bil lisan, ngaku lidah, asyhadu an la ilaha illallah. Tasdiq fil qalbi, membenar dalam hati. Wa a'malul jawarih, dan amalan dengan anggota. Dia melengkapi dah tiga situ. Tu falsafah dia begitu. Tapi tak sedar lah. Falsafah tu tak mari kita. Itu sebenar falsafah tasyahud situ lah. Cuma kita jarang sebut tasyahud. Sebut benda tahiyat. Nama dia tasyahud. Tapi disebut tahiyat. Tapi tak salah. Tasyahud tu ambil pada asyhadu. Tahiyat tu ambil pada at-tahiyyah. Situ. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan nyata bagi yang mendengar. Ini nak pergi kepada perbahasan lain ni. Dan nyata bagi yang mendengar. Apa yang mendengar? Orang yang mendengar. Orang yang dengar. Nyata bagi yang mendengar. Bagi orang yang mendengar. Nyata apa? Dengan nafi. Nyata dengan nafi. Apa nafi? Menidak. Nafi-nafi ni maksudnya menidak. Ataupun mengaku tidak. Tu maksud nafi. Menidak. Artinya, arti nafi tu, mengaku yang berkata, mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan. Mengaku orang yang berkata, kata apa dia? Dengan ketiadaan. Faham situ? Nyata jelas bagi orang yang mendengar dengan nafi. Apa dengan nafi tu? Artinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan. Ketiadaan tu tulis la ilaha.
Tulis situ. Dengan ketiadaan tu apa dia? La ilaha. Dan nyata lagi. Nyata bagi yang mendengar tu dengan isbat. Apa isbat? Erti isbat mengaku orang yang berkata dengan keadaan. Apa dengan keadaan? Yakni tabiknya, yakni keadaan ada sesuatu. Tabiknya yakni keadaan ada sesuatu. Dengan isbat, yakni artinya mengaku orang yang berkata. Isbat apa dia? Illallah. Itu. Nafinya la ilaha. Isbat illallah. Jadi nyata bagi yang mendengar dengan nafi. Apa? Dengan orang yang berkata la ilaha. Dan dengan isbat, artinya yang mengaku, dengan orang yang berkata tadi dengan illallah tu. Ni sebuah mana illallah tu? Mengakunya orang yang berkata dengan keadaan tu, yakni keadaan ada sesuatu pada perkataan yang berkata la ilaha illallah. Itu perkataannya tu. Jadi la ilaha illallah ni ada dua. Ada benda nafi dan isbat. Kumpulan sufi Dhamma Sutra tu. Lagu sufi. Lagu sufi kumpulan Dhamma Sutra. Nama kumpulan. Lagu sufi, nama tajuk lagu tu sufi. Kumpulan Dhamma Sutra. Penyanyi dia Bagiu. Bagiu. Bukan bego tak, Bagiu. Nafi dan isbat kau sandingkan dengan tali pegangan tu. Lagu dia tu. Awak ni nyanyi ingat ke lagu kasih, celaka sungguh. Nyanyi lagu. Nafi dan isbat kau sandingkan. Tu. Andai tertutup tirai sufi. Ni cerita bab orang-orang tasawuf lagu tu. Tapi tak jadi. Hanyut tak lain lagu tu. Jadi lagu benda, lagu kasih ke lagu benda? No. Padahal lagu ketuhanan bank tu. Bila kekasih, lagu-lagu jamal apa tu? Penghujur rindu tu lagu-lagu kasih juga, lagu-lagu ketuhanan juga. Bila Allah Ta'ala mengundang, tarik hamba dia balik kepada jalan asal. Maknanya nampak dah kehidupan dunia ni lala gini, dia cerita dalam bentuk lagu tu. Tak? Lagu dulu. Hak nulis tu rambut panjang. Tapi akidah kuat. Dulu bisa. Luas soyok, palutut soyok, tulis lagu ketuhanan, celaka sungguh. Ni lagu kopi macam, nak tahu apa tahu. Kacau. Kopi macam, tanya tak ada beda hasung. Macam teko dengan teping. Tak ada lagu apa nak tahu lagu gitu. Tak ada seni langsung. Sungguh lagu dulu. Allahu Akbar. Sebab tu lagu dulu dia hidup di dalam hati-hati orang tu. Bahasa payah. Dulu. Tiada di darat, tiada di air. Cerita siapa tu? Kumpulan mana tu? Tidak UK. Tak? Tiada di darat, tiada di air, tiada di gunung, tiada di laut. Tiada bertempat. Alah tiada bertempat. Tu akidah Ahlussunnah. Biar lutut sojok pun. Rambut panjang, dak mayabang tapi itikad bagus. Orang dulu masya-Allah bisa lah. Kita tengok lagu UK ni. Oh celaka hang bisa. Oh. Akidah lah apa? Sebab tu dia tak ada syirik-syirik, tak ada awak tu.
Tapi tu taubat balik. Tengok mudah lalu. Bisa. Tak boleh pergi awak ni. Lah kopi macam logat. Baik, nak sudah sikit lagi ni. Allahu akbar. Pada perkataannya, perkataan yang berkata la ilaha illallah. Oleh Allah. Oleh ni mari pada mana Pak nyata tu. Duduk depan tu. Dan nyata bagi yang mendengar, nyata tu oleh. Nyata jelas tu oleh mengakunya. Mengaku yang berkata tadi. Dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala esa jua. Allah Ta'ala satu saja. Tiada lain sekali-kali. Tiada lain sekali-kali ni nak tafsir apa dia? Tafsir kata esa jua. Mengaku nyata dengan oleh mengakunya, mengaku orang yang berkata dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala esa jua, Allah Ta'ala esa saja, tiada lain sekali-kali. Orang ni kata, kita duduk depan kita, la ilaha illallah. Kita faham apa dia? Nyata di kita apa dia? Orang tu mengaku bahawasanya Tuhan itu Allah Ta'ala saja, tidak ada lain sekali-kali. Tu nak ceritanya. Faham pada nafi dan isbat. Faham pada kata nafi dan isbat. Mana? La ilaha tu nafi, illallah tu isbat. La tu la nafi, ilaha tu panggil manfi. Illa tu dia panggil huruf istisna dengan mana isbat. Allah mustasna. Mustasna. Ilaha mustasna minhu. Mustasna apa? Munqati' ke muttasil. Pecah pula. Panjang cara. Ada rumah sutir kita disalah nipis pada ni. Nama Zahratul Murid. Cara bak kalimah tauhid la ilaha illallah. Lagi berdengung daripada kitab kita mengaji di Tanjung Gelang. Lagi payah daripada perbahasan dia tu, lebih kompleks, lebih dakik daripada kitab yang kita belajar. Kitab tu Khulasah Jawahir di Surah Tanjung Gelang. Siapa karang? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ada dalam mari tu, duk selik tu. Tak mau baca dah. Sekat kita sudahlah mengaji. Kek kepala. Lepas lepuk bunyi sekali. Bakar piu. Tengok bakar piu kan. Ada main tergerak, pong bunyi. Jagalah. Baik. Ia jualah Tuhan yang wajib. Ialah, yakni Allah lah. Ia jualah, yakni Allah sajalah Tuhan yang wajib. Tu lain dah tu. Jadi mengakunya dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala esa jua, tiada lain sekali-kali. Kemudian ia jualah Tuhan yang wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak kena stesen tu, tak apalah. Nanti kita sambung pula. Ia jualah Tuhan yang wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.